Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya berdiri penuh keyakinan untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Menjunjung Perlembagaan, Mematuhi Undang-Undang dan Mengamalkan Kesopanan. Hadirin sekalian, subtopik pertama yang ingin saya kupaskan ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan Malaysia. Perlembagaan menentukan hak tanggungjawab rakyat, kuasa kerajaan serta peranan institusi diraja dalam negara kita. Melalui perlembagaan, setiap rakyat dijamin hak untuk mendapatkan pendidikan, mengamalkan agama masing-masing dan hidup dalam suasana aman tanpa diskriminasi. Bayangkan sekiranya negara kita tidak mempunyai perlembagaan, sudah tentu pelbagai konflik akan berlaku kerana tiada panduan yang menjadi rujukan bersama. Sebagai murid sekolah, kita belum mempelajari keseluruhan isi perlembagaan. Namun, kita boleh menghormati semangatnya melalui perkara yang paling mudah, iaitu peraturan sekolah dan menghormati pihak orang lain. Hadirin yang saya hormati, subtopik kedua ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang diwujudkan untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dan keselamatan rakyat dapat dipelihara. Dalam negara kita, semua rakyat sana di sisi undang-undang tanpa mengira pangkat, kedudukan maupun kekayaan. Inilah dimaksudkan dengan kedaulatan undang-undang. Namun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat kepentingan di undang-undang demi kepentingan diri sendiri. Ada yang membuat sampah merata-rata, ada yang melakukan vandalisme, ada yang menyebarkan fitnah dan berita palsu. Ada juga yang mengambil hak orang lain tanpa rasa bersalah. Ini semua berlaku apabila masyarakat gagal menghormati undang-undang. Sebagai murid sekolah rendah, kita boleh memulakan langkah kecil dengan mematuhi peraturan sekolah. Datang awal ke sekolah, menyiapkan kerja rumah yang diberikan, beratur ketika membeli makanan di kantin, menjaga kebersihan kelas dan menghormati guru dan pengawas. Peraturan sekolah merupakan latihan awal untuk membentuk rakyat menghormati undang-undang negara kita pada masa hadapan. Subtopik ketiga yang ingin saya ulaskan ialah kesopanan dan kesusilaan. Malaysia terkenal di seluruh dunia sebagai sebuah negara yang kaya dengan budaya, sopan santun dan budi bahasa. Namun, dalam era digital pada hari ini, nilai kesopanan semakin tercabar. Sebagai murid sekolah rendah, kita boleh mengamalkan kesopanan dengan mengucapkan salam menggunakan bahasa yang baik, membantu rakan yang memerlukan dan menghormati kepelbagaian budaya serta agama di negara kita. Akhir bicara, perlembagaan dijunjung tinggi, undang-undang dipatuhi sepenuh hati, kesopanan diamalkan hari. Maka lahirlah Malaysia yang aman, harmoni dan digital. Dengan penuh semangat saya akhiri pidato ini dengan ungkapan perlembagaan dihormati undang-undang, dipatuhi kesopanan, disemai Malaysia terus lestari. Sekian, terima kasih.